Cuba. I dare you. You tak boleh nyanyi. Saya cakap boleh. You tidak boleh menyanyi. Jangan melawan. Belajar. Sebenarnya kalau adik melawan macam ini, macam mana nak berjaya? Ya, tapi saya tak puas hati. Kalau akak terima jadi protege, macam mana nak berjaya macam ini? Melawan. Awal-awal dah melawan. Suruh buat ku singkap kenangan dulu. Ki lain masuk. Macam mana? Saat saya dengar tak ada macam tu, panjang sangat. Saya improvise. Awak faham tak? Improvise macam mana? Improvise maksudnya kita ubah daripada penyanyi asal. Faham tak? Macam mana kau nak belajar itu pun kau tak tahu? Saya boleh nyanyi kan? Tidak. Akak boleh menyanyi? Yes, saya penyanyi. 21 tahun. Saya dengar macam biasa juga. Kalau macam biasa, kenapa aku duduk kat sini, kau tak ada kat sini? Sebab akak artis kan? Apa yang akak cakap suara orang tak sedap? Suara akak sedap ke? Sedap. Saya ada saya punya kategori sendiri. Saya berada di sini sebab dalam Mentor Legend. Saya tahu saya siapa. Saya dengar macam biasa je. Kau dengar macam biasa, kenapa kau datang audition dekat aku? Cuba lah. Pasaki yang tak kena je. Macam tu. Bukan Ki tak kena. Awak sekarang ni tone deaf. Saya ajar lain, awak buat lain. Faham? Cuba ikut tadi yang akak cakap. Yang akak suruh ikut tadi. Awak tak boleh ikut. Tapi saya tengok tadi kat luar macam tu juga. Banyak agak Tak ada. Budak-budak sana lagi bagus pada awak menyanyi. Tidak diterima sebab tidak memenuhi kriteria. Kriteria apa? Nak ki akak yang cakap tu, nak ikut ki akak. Keluar! I said keluar. Panggil dia suruh keluar. Keluar! Akak nyanyi sedap ke? Baru 22 tahun. Macam gitu panggil. Macam mana kau nak masuk tanding? Meh. Semua yang tak sedap. Dia nyanyi